Pernah tak satu emoji sahaja boleh cetuskan ribuan persoalan? Itulah yang berlaku bila Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Peter Klamovski, meninggalkan emoji bendera Malaysia di ruangan Komen 1 hantaran Astro Arena. Nampak ringkas, tapi mesejnya cukup besar. Emoji itu muncul selepas Astro Arena menemubual penyerang JDT, Bersun da Silva, yang terus mencuri tumpuan musim ini. Tindakan Klamovski ini terus mencetuskan satu persoalan, adakah ini petanda Bersun semakin hampir bersama Harimau Malaya? Bukan itu sahaja, Bersun sendiri menunjukkan rasa cintanya terhadap Malaysia. Dia bertutur dalam bahasa Melayu, berkongsi pengalaman menikmati nasi lemak dan nasi goreng, seolah-olah sudah sebati dengan budaya tempatan. Sebagai rekod, Bersun berada di Malaysia sejak 2021. Dan 2026 bakal menjadi tahun kelimanya di sini, satu tempoh yang membuka ruang untuk proses naturalisasi. Persoalannya sekarang, adakah emoji itu sekadar gurauan, atau satu petanda besar sedang menanti Harimau Malaya? Jeneral Tengah Perancis, Maham Sibi, kini sah menjadi pemain baharu Selangor FC bagi separuh kedua musim Liga Super 2025-26. Perkara itu diumumkan oleh pengurusan Merah Kuning menerusi kenyataan rasmi di media sosial mereka. Ini merupakan kali pertama Maham Sibi beraksi di Asia, selepas hampir keseluruhan kariernya dihabiskan di Eropah bersama kelab seperti Malm, SC Bastia, Strasbourg, Paris FC dan Valenciennes. Beliau juga menjadi rekrut pertama Selangor FC dalam tertingkap kedua perpindahan Liga Super yang dibuka pada 5 Januari lalu. Bukan itu sahaja, Selangor turut menerima kepulangan Alex Aguirre dan Safwan Baharudin, yang kembali selepas tamat tempoh pinjaman masing-masing. Dan paling mencuri tumpuan, Kem Panggon kini rasmi sebagai pengendali baharu Selangor FC, menggantikan Christoph Hergamel. Pihak Polis Diraja Malaysia, PDRM, mengesahkan setakat ini telah menerima sebanyak 45 laporan melibatkan kes pemalsuan dokumen 7 pemain warisan Harimau Malaya. Malah, 8 individu juga telah dirakam percakapan bagi membantu siasatan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa menjelaskan, satu kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan setakat ini 8 rakaman percakapan juga sudah diambil untuk membantu siasatan lanjut, katanya seperti dilaporkan media tempatan. Terdahulu, Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, melakukan laporan polis Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD, Petaling Jaya berhubung isu pemalsuan dokumen 7 pemain warisan seperti yang disyorkan oleh Jawatankuasa Siasatan Bebas, IIC.